Orang kata tak boleh masuk air. Korang silap besar, babe. Okay guys, so ini Honor 400 Lite. Orang kata tak boleh masuk air. Korang silap besar, babe. Korang tengok video ni. Yang penting kamera dia 108 megapixel. Dan kamera selfie adalah 16 megapixel. Aku seronok weh pakai phone ni. Dah tengok video. Nampak macam sama, tapi bukan dia. Antara phone yang menjadi favourite aku. Pasal apa? Dia ada button kamera. Dan juga kalau korang nak selfie, dia akan keluar flash, babe. Mantap tak? Hari ni aku nak test dia punya IP water resistant. Kita akan masukkan dalam ni. So apa-apa hal pun kita masukkan dalam air. Kita buka dulu dia punya casing. Boleh masuk ke tak boleh masuk dalam air? Kita buka kamera dulu guys. Kita buka kamera. Kita record. Kita record So masih berfungsi ya guys. Masih berfungsi guys. Dan kita angkat. Kita stop dia punya video. So masih function. Ini TikTok aku. Aku ada promote phone ni dah macam Okay, so siapa-siapa yang nak dapatkan Honor 400 Lite ni, korang boleh tekan je beg kuning yang ada dekat bawah. Dalam air pun masih berbunyi. Masih function guys. Hasil kamera macam mana? Jom kita tengok. So, apa lagi? Tekan je beg kuning yang ada dekat bawah.